Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita dapat sambung lagi borak-borak kita. Tapi kali ini saya tengok Cik Ima betul-betul memang bersedia betul ni dengan nota. Tak adalah sebab orang selalu tu kan. Okey. Hai, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Syukur. Kita mulakan Kita mulakan. Nak cerita pasal apa ni? Hari ni cerita pasal personality. Sebab saya ada tengok cerita tu kan. Tengok orang tu dia kata introvert kan. Tak semestinya ni saya nak cerita lah. Cerita pasal personality ni ada 4 jenis. 4 jenis lah. Macam semua lah. 4 jenis? Nak tanya tu, personality tahu benda? Personality ni macam peribadi orang tu lah. Bentuk karakter peribadi dalaman dan luaran seseorang lah. Dia nak kata dia macam main macam utamanya lah. Tak adalah macam tu. Dan kalau ikutkan minat dah apa kejaya tu pelbagai lah. Tapi kalau untuk mengenai diri sendiri ni, kita kena tahu juga kita ni kat mana supaya kita sesuai untuk kerja kita macam mana. Contoh kalau contoh introvert ni dia suka menyendiri kan. Dia pendiam, selalu pemalu lah kan. Kalau dia nak kerja macam engineering ni tak berapa sesuai. Sebab engineering ni dia kena bercakap ramai orang. Dia kena ada ambivert, omnivert atau extrovert juga. Okey, tak apa. Untuk mula sikit, kena terangkan dulu dia punya apa. Terangkan. Maknanya apa awak ni kan awak kan counselling, takkan tak tahu benda ni? Tahu, tapi sebab benda ni kita buka sama-sama. Okey. Yang utamanya introvert lah. Introvert tu kan cakap pasal dia suka menyendiri kan. Jadi lepas tu dia banyak masa habis sendirilah. Kalau tenaga dia tu, selalunya introvert ni tenaga dia berseronok dia duduk seorang. Bila dia duduk ramai orang dia macam lemah, penat dia kata. Dia rasa penat cepat, dia kata macam serap tenaga orang, dia nak cepat balik. Dia tak suka ramai orang, tak selesa. Dia tak suka, dia macam tenaga dia serap lah, dia macam habis tenaga dia tu. Sebab dia tak suka ramai orang, dia rasa serabut. Dia letih. Dia letih. Tapi kalau extrovert ni berlawanan lah. Extrovert ni suka bersosial. Bersosial, dia suka bergaul, dia suka keramaian. Lepas tu dia suka jadi pusat perhatian. Maksudnya kalau perempuan, kalau orang dia cakap tu orang tengok dia suka. Dia suka pula. Suka cakap dekat depan pentas. Suka. Ni sesuai lah. Kejaya dia jadi artis. Sukan, orang tengok dia lagi suka. Glamour lah. Glamour, dia suka glamour. Macam tu lah. Dia aktif lah, banyak cakap. Yang penting dia banyak cakap extrovert ni. Tengok kalau kita benda ni penting juga sebab untuk membina kejaya kita kan. Okey. Lepas tu kalau introvert ni, kalau kerja dia macam tu lah, komputer. Kan suka buat kerja sendiri. Benda-benda yang sendiri buat seorang tu, dia sesuai. Yang ambivert ni gabungan introvert dengan extrovert. Maksudnya dia boleh jadi introvert dan dengan seimbangnya dia boleh jadi extrovert. Faham tak? Dia boleh jadi sendiri, dia boleh buat. Masa sendiri tu mungkin dia kena membaca, kena mengkaji kan. Lepas tu bila nak bercakap dengan orang, dia boleh jadi extrovert balik. Maksudnya dia kenalah bercakap kan. Dia ditempuhkan perhatian sebab dia nak bercakap. Dia dah membaca banyak ni. Dia dah buat kajian banyak ni. Dia buat mula sendiri. Dia seimbang lah ni. Dia maksudnya dia ikut keadaan lah. Dia fleksibel. Dia sama je dengan omnivert. Omnivert ni bezanya dia ekstrim sikit. Macam omnivert ni lama je, macam dia duduk dalam gua kan. Contohnya dia buat kerja seorang je kan. Tiba-tiba dia keluar je, dia tiba-tiba je boleh jadi extrovert. Macam ekstrim sikit lah. Tiba-tiba boleh jadi politik. Tiba-tiba boleh jadi politik. Mereka kata senyap. Dia macam ingat dia introvert, tak suka bergaul. Tiba-tiba dia keluar boleh bercakap dengan orang, boleh pula dia. Boleh memperjuangkan hak manusia. Padahal kadang pendiam je orang, tapi bila diperlukan untuk dia memperjuangkan hak dia, boleh pula bersuara lantang. Boleh pula bersuara lantang. Dia ada orang macam ni. Padahal aku rasa dia ni pendiam je. Dia ambivert ni, dia special sikit yang mana kalau dia duduk ramai orang pun dia tak kisah kalau dia jadi seorang sendiri. Maksudnya kalau introvert ni tenaga dia habis diserap kan, dia macam rasa diserap kan sebab dia tak berapa minat ramai orang. Tapi kalau omnivert ni dia duduk ramai orang tapi dia dalam keadaan sendiri pun dia tak ada masalah. Dia tak rasa penat lah duduk nak balik lah. Tak ada. Dia duduk seorang, dia buat kerja hal dia pun tak apa.
Contoh orang ramai tapi dia boleh baca macam tu je. Dia boleh baca tengah-tengah orang ramai tu, dia tak ada masalah. Atau dia makan seorang-seorang kan. Dia tak ada masalah. Dia tak ada rasa penat dah, tak ada. Ini omnivert lah. Dia ada ciri sama dengan ambivert juga. Cuma dia yang ni ekstrim sikit. Itulah nak cakap, dia boleh fleksibel tapi dia boleh berubah dengan sekelip mata. Itulah antaranya. Okey, awak rasa awak di bahagian yang mana? Awak okey. Yang Cik Ma tengok saya lah. Saya tak nak cakap nanti mungkin saya salah, saya perasan ke, saya tak fair ke, saya bias ke. Okeylah, Cik Ma cakap saya rasa saya di bahagian mana? Extrovert. Extrovert. Tapi macam dah tua-tua ni macam ada juga introvert. Ini kan tengok keadaan situasi lah. Mesti ada sebab. Cik Ma mesti tahu kenapa saya ni dulu asal extrovert. Tapi mungkin Cik Ma tahu kenapa jadi introvert sikit kadang. Kadang-kadang terpaksa asingkan diri juga kan. Kadang-kadang macam tu lah. Mengikut situasi juga. Itulah kata kadang-kadang kita ni. Macam ni lah. Itu pergi uji bakat tiba-tiba saya boleh pula. InsyaAllah Allah bagi kan. Boleh pula macam aktif kan. Tapi bila balik kat tempat ni jadi macam mana balik tengok ikut situasi lah. Kadang-kadang kan bukan masalah extrovert tu kadang yelah kita. Macam Tapi kita bukan jenis yang satu sifat lah. Kita dua-dua boleh masuk kan. Saya dengan Cik Ma sama je. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh sebab masuk. Sebab tu boleh satu jodoh tak dia ngam mana tu. Maksudnya kadang-kadang kita kena ada sifat introvert, kadang-kadang kita boleh sifat extrovert. Macam tu lah. InsyaAllah. Tak adalah kita macam kalau diam-diam je kan. Boleh menyesuaikan mengikut keadaan situasi. Maksudnya kita sesuai lah nak jadi kerja apa pun. InsyaAllah nak jadi kerja tu boleh, dia boleh. Macam tu. Tapi kalau nak orang tu macam dia introvert kan, dia kena carilah kerja yang macam buat kerja seorang. Betul tak? Kalau orang yang jadi introvert ni, dia kena ada, kalau dia rasa tak boleh lah kan, tak boleh ramai orang, dia kena cari kerja yang dia seorang buat. Kalau extrovert ni, dia kena carilah kerja bersosial pula. Dia tak boleh duduk seorang. Kalau duduk seorang, dia macam terkurung je. Macam tu. Ini extrovert punya perangai. Dia macam bila macam COVID-19 tu, itulah macam bahana bagi dia, bala bagi dia. Sebab dia suka beramai. Tiba dia kena seorang, macam penjara, dia tak suka. Agaknya kalau introvert ni, duduk penjara pun tak kisah pun. Sebab dia sendiri memang tak kisah pun. Apa nak kisah? Macam orang suruh rumah kan. Apa nak kisah? Dia memang tak kisah pun. Nak duduk ramai nak keramaian, dia happy. Orang rasa apalah kau di rumah je, tapi bagi dia tak ada masalah. Dia gembira je, tak ada masalah pun benda tu, asal dia tak berdosa je. Yang penting dua-dua nak jadi apa pun jangan buat dosa je, itu je. Okey. Apa lagi? Maksudnya personality kita ni lebih kurang dengan saya tertarik dia sebab lebih kurang sebab nak kata introvert ni dia boleh kawan pun dia selektif juga. Apa? Introvert ni macam dia suka menyeri ni, dia selektif juga. Dia memilih kawan juga. Dia tak suka orang banyak cakap juga. Kadang dia selesa bagi dia juga. Pada sedap saya kawan kena pilih juga. Tapi kalau extrovert ni tak kisah, dia kawan semua orang. Dia kawan semua orang. Kawan dia semua orang. Dia suka bersosial. Okey. Sama ada dia ni dia pun jenis yang sebab tu orang berhenti kadang ramah je kan. Tapi kadang bukan masuk kawan, kadang dia macam bertegur siapa je kot. Ramah dengan orang, semua orang dia boleh berkawan. Dia memang pergi suka kunduri, pergi makan. Itulah dia. Ada jenis orang tu. Suka datang majlis. Itulah. Jujur saya cakap, saya tak apa-apa boleh macam tu. Mungkin Cik Ma perasaan saya nak kata milih kawan ke saya tak pandai. Sebab saya mungkin ada pernah pengalaman kot bila berkawan dengan sebarang kadang tak kena dengan perangai sama macam itulah. Tak apalah, tak ada masalah pun. Tapi Cik Ma macam mana? Saya dua-dua yang bawah tu. Sama ada saya omnivert boleh, omnivert atau ambivert pun boleh. Bab pilih kawan tu macam mana? Bab pilih kawan saya selektif juga. Dulu saya tak kisah. Dulu tak kisah? Dulu tak kisah. Tapi sejak
kahwin dengan awak ni kena okey. pilih lah. Dulu Pengalaman tak hidup lah. Dulu saya kawan je. Saya kawan je, tapi bukan maksud saya melebihi batas. Maksudnya kawan sekadar cakap je. Kalau dia tak betul, kita cakap je. Saya tak ada memilih macam tu. Saya cakap juga dengan dia. Okey. Tapi kalau sekarang ni tak boleh, dia jadi lain. Lain. Dia lain. Tu je lah. Pengalaman hidup lah. Pengalaman lah. Dia jadi Pengalaman lain. masing-masing kan, pengalaman Nanti dia makan diri ke apa, tak tahulah nak cakap. Tak tahulah, kita tak bercakap, kita pun tak sempurna sangat. Yelah, kita tak sempurna. Orang pun kata, tak payahlah kawan dengan dia. Agaknya dia pun cakap macam tu kan. Sebab kita tak sempurna lah, kadang-kadang kita jadi macam memilih sikit sebab kita takut kita punya kekurangan tu tak boleh nak menyesuaikan diri dengan orang tu. Takut benda tu macam, yelah kalau kita ni sempurna, mungkin kita boleh jumpa ke siapa, kita boleh handle macam mana. Itulah kot. Macam ada seorang pelakon tu cakap, saya ni nak pelakon yang hebat dengan saya sebab saya tak hebat. Dia cakap itu. Sebab tu saya perlukan pelakon saya yang sparring saya tu orang yang macam pelakon yang berkualiti. Lupa itu saya cakap kan. Maksudnya macam itulah kot. Ke ada lain? Masing-masing punya pengalaman lah. Masing-masing lah. Tapi tak tahulah macam tu lah. Kita pun macam tu lah. Awak pun tahu kan saya ni jadi macam ni. Awak rasa saya macam mana? Saya tengok Cik Man ni dua-dua boleh sebenarnya. Saya kena Cik Man macam contoh pergi Kendurian. Cik Man boleh. Saya pun macam tak boleh. Awak tak boleh jadi macam saya lah. Cik Man boleh pergi Kendurian, pergi seorang je. Masa tu Cik Man baru kahwin dengan saya tau. Cik Man orang bandar kan. Sekali bila duduk dekat Pinggir bandar. Pinggir bandar, macam orang bandar. Bandar lah, okey. Bila balik kat kampung, mana duduk dengan saya kan. Saya kan duduk kat, nak cakap kampung kat mana? Kampung je lah. Kampung dekat, bila duduk kat kampung kira pekan dalam negeri Selangor ni. Saya sendiri pun kadang macam nak pergi Kenduri tu, nak pergi seorang tu kadang macam ada segan, kadang adalah perasaan itu kan. Tapi Cik Imam dia adalah bukannya orang penduduk kampung tu. Cik Imam boleh pergi seorang. Macam hazar rahmatan min rabbi, hazar min fadli rabbi. Iyalah, itulah yang dikatakan ciri yang Cik Imam kata tadi, ambivert. Yang Cik Imam kata orang ambivert ni dia tak ada stres pun nak duduk kat ramai orang, dia boleh duduk seorang-seorang. Maknanya cerita ciri ambivert yang Cik Imam cakap ni ada seseorang yang dia boleh menyesuaikan diri dia sama ada dia nak jadi, sama ada nak guna pakai extrovert ataupun nak guna pakai introvert mengikut situasi dan kesesuaian yang diperlukan. Itu betul. InsyaAllah saya macam tu lah. Ni ada ciri-ciri pendakwah memang kena ada benda ni. Sebab tu yang terbaru ni Cik Imam macam kejayaan kita ni macam contohlah macam Cik Imam kan banyak dengan menulis, ada menulis sikit apa semua kan. Maksudnya kalau menulis ni ada kejayaan kaitan dengan banyak suka buat kerja sendiri macam tu kan. Cik Imam apa yang Cik Imam nulis kat cerita lah. Tak payah. Tiba-tiba semalam biji bakat Cik Imam boleh pula cakap depan orang ramai. Maksudnya tu yang Cik Imam kata, Cik Imam ni saya boleh katakan ambivert lah. Boleh macam kalau nak boleh lah, maksudnya nak cakap depan orang ramai boleh, nak pendiam boleh. Ayolah, kita ikut situasi tu kata. Ini Allah bagilah, bukan Allah saya bagi. pun Hazar rahmatan min rabbi. Itu ada dua lah. Satu hazar rahmatan min rabbi dengan hazar min fadli rabbi. Hazar rahmatan min rabbi. Itu fadlan tu kat mana? Hazar rahmatan min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi, hadza tak ingat lah. Tapi yang tu dekat surah Kahfi lah kan. Tak ingat ayat tu. Okey. Itu je lah. Kesimpulan? Simpulannya maksudnya kita manusia ni Allah ciptakan adalah ciri-ciri macam-macam maksudnya kita bersyukurlah dengan apa yang jadi kita. Setiap apa yang kejadian tu ada hikmah dia. Allah yalah, kalau boleh saya doakan semua orang ada ciri dua-dua ni lah. Jangan terlalu introvert, jangan terlalu extrovert. Dua-dua lah kita seimbang. Itu je. Okay? Dan kena ingat Allah jadikan tadi tak sia-sia, maksudnya Allah jadikan kalau introvert pun ada kelebihan, kalau orang tu extrovert pun ada kelebihan, orang tu ambivert pun ada kelebihan, orang tu ambivert pun ada kelebihan. Allah Maha bijaksana. Okey. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam.